Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini melangkah penuh dengan kebanggaan dan keindahan di atas kapet merah. If you are ready, ladies and gentlemen, please join me in welcoming pasangan Founders Diamond, Nazihatul Soleha dan Khairi Tajudin. Dulu seorang suri rumah berangkap tukang jahit dan seorang lagi penulis dan penerbit buku. Hidup yang sederhana tetapi penuh usaha dan harapan. Dengan bimbingan dan semangat yang tidak pernah padam, Nazihatul terus berkembang dan perlahan-lahan Khairi mula percaya dengan apa yang dia lihat. From quiet doubt to shared dreams. Dulu sekadar ingin stabil, kini membina kehidupan yang luar biasa bersama. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Founders Diamond, Nazihatul Soleha dan Khairi Tajudin. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, warga Amway dari seluruh Malaysia. Hari ini, mereka bukan sahaja berubah, mereka membantu orang lain untuk turut berubah dari kesihatan ke kebebasan, masa dan kewangan. Joining us on the stage right now, Mr. Jason, to present a bouquet of flowers to congratulate our Founders Diamond, Nazihatul Soleha dan juga Khairi Tajudin. Your moment to shine, your moment to smile, congratulations. Tiba masa majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Encik Jason untuk menyampaikan pin diamond kepada Founders Diamond, Nazihatul Soleha dan juga Khairi Tajudin. Ladies and gentlemen, each pin carries a silent story tentang waktu yang diluangkan, tenaga yang dicurah dan momen yang menyakitkan tetapi mematahkan semangat. Hari ini, pin membuktikan bahawa bukan saja mereka mengejar kejayaan tetapi menghidupkan kejayaan. Dan kini Jason akan menyampaikan plug diamond sebagai bukti bahawa kejayaan ini bukan sementara tetapi satu babak baharu yang akan terus berkembang. Once again, ladies and gentlemen, to the Founders Diamond, Nazihatul Soleha and Khairi Tajudin. A round of applause and make some noise, come on! Tahniah diucapkan kepada Founders Diamond. We would like to invite you to be back to your seats. And thank you so much to Mr. And now, ladies and gentlemen, we'd like to invite Jason and also our Founders Diamond, Nazihatul Soleha and Khairi Tajudin for the portrait reveal. Dah sedia belum tuan-tuan dan puan-puan sekalian? 3, 2, 1. There it is, ladies and gentlemen, their journey now captured in light. Lambang perubahan dari menjahit kain ke menjahit harapan. Tahniah diucapkan kepada Founders Diamond, Nazihatul Soleha dan Khairi Tajudin. Once again, congratulations to Founders Diamond, Nazihatul Soleha and Khairi Tajudin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gemuruhkan dewan dengan tepukan dan sorakan anda. Thank you so much to Founders Diamond, Nazihatul Soleha and Khairi Tajudin. And thank you so much to Mr. Jason Lang for presenting the Diamond Awards to all our achievers. Dan kini, mari kita raikan kemunculan yang dinanti-nantikan dengan penuh rasa bangga dan teruja. Ladies and gentlemen, Founders Diamond, Nazihatul Soleha and Khairi Tajudin.
Inilah dia pasangan yang dulunya bermula dari kesederhanaan, hari ini melangkah sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan. Ladies and gentlemen, give it up to Founders Diamond Nazihatul Soleha and Khairi Tajuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Apa khabar jutawan MW? Oh, belum cukup hebat. Apa khabar jutawan MW? Okey, tahniah, tepukan untuk diri anda sendiri. Saudara-saudari yang saya hormati, 6 tahun yang lalu saya berada dalam dewan ini di row yang ke berapa saya lupa dah. Tapi kat depan ni untuk saya naik ke pentas ini menerima pin silver, gold dan platinum. Buat kali pertama saya ada dekat pentas ini. Tapi saya datang seorang diri sebab waktu tu isteri saya sedang berpantang anak kami yang kedua. Pada malam tersebut ada seorang diamond diraikan kat sini. Saya tengok kat depan sana. Saya tanam impian dalam hati saya, one day aku nak ada dekat pentas ni sebagai seorang diamond. Alhamdulillah, pada hari ini, saya bersama isteri saya datang ke sini untuk berkongsi kisah kami. Isteri saya yang mula buat MW dulu. Saya lewat sikit, lewat 6 bulan saja. Jadi saya persilakan dia untuk present dululah sebab dia yang buat MW dulu. Tepukan untuk isteri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar orang MW? Beri tepukan yang gemuruh untuk anda dahulu. Okey, tahniah saya ucapkan kerana berjaya hadir pada petang ini. Okay, first introduce myself. Saya Nazihatul Soleha and my partner Muhammad Khairi Tajuddin. I'm a housewife with 2 kids, 41 years old. Okay, sebelum tu, I would like to say thank you to MW Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh pada MW Malaysia. Mr. Jason, Miss Jennifer and all the staff members. Okay? Okay, so this is our journey in MW. Okay, introduce my beloved upline. Okay, saya diperkenalkan dalam bisnes MW ini. Orang yang nampak potensi saya walaupun saya hanya suri rumah. Beri tepukan kepada Founders Double Diamond Salahuddin dan Nur Fauzana. Upline hebat saya. Kami juga dipantau jauh oleh Diamond Alif Oze dan Puan Lidiawati. Berikan tepukan. Seterusnya, apabila saya datang ke rumah beliau, beliau memanggil kami, pada masa itu kami seorang emerald, tapi beliau memanggil kami welcome Founders Diamond, Acik dan Khairi. Dia orang panggil saya Acik. Berikan tepukan kepada our mentor Double Diamond Hajah Zainab dan almarhum Haji Saleh. Inilah barisan upline hebat kami. Okey, siapa saya sebelum ni? Saya ada degree holder in civil engineering. Tapi saya tak berpeluang bekerja dalam bidang tersebut. Okey. So tengok saya punya kerjaya. 2007 saya kerja sebagai guru sambilan di Kedah. Okey, kami berasal dari Kedah. 2008 hingga 2013 sebagai pembantu setiausaha di Kedah juga. 2015 saya berpindah dari Kedah pergi KL. So masa ni lah saya menjadi seorang tailor. Saya bekerja dari rumah saja.
Okay, selain pada tailor, saya pernah jadi guru tuition. And then saya pernah jadi private driver. Anda percaya tak saya jadi private driver? Okay, saya masuk ke cabar diri saya. Buat sesuatu yang pelik sikit. Okay, ni hasil jahitan saya. So dulu saya jahit baju. Sekarang dah tak ambil tempahan dah lah. Sebab dah buat MW kan. And so 2017 saya sign up ABO. And sekarang full time MW business owner. Okay, kenapa saya buat MW? Mesti nak tahu kan? First, saya ada impian. So, MW memberi kita hope. Semua sebut hope. Okay, so anda ingat. Okay, apa harapan saya, impian saya? Saya nak ada masa dan ada income yang stable di rumah. Kan, saya ada banyak masa. Tapi duit bukan tak ada. Cuma tak sampai 1 juta lah. Duit saya, kan? Okey. Tapi dalam MW kita boleh dapat. Saya nak ada rumah sendiri. Alhamdulillah, saya dapat membeli rumah show house. Alhamdulillah. Kemudian kita nak freedom. Okey, so semua sebut freedom. Okey, dalam MW kita boleh dapat freedom. Masa saya menjahit dulu, saya tak freedom masa. Saya bila suami saya ajak outstation je, saya dah, tempahan tak siap lagi ni. So asyik fikir nak siapkan baju. Lepas tu, masa raya pun saya bawa balik mesin nak jahit kat rumah. So saya tak freedom. Saya nak bisnes MW saya nampak lebih fleksibel. Boleh buat di mana-mana. Setuju ke tak? Setuju. Kan? And then, kita boleh ada freedom of financial and juga mind. Tak banyak fikir kan. Simple je MW. And then seterusnya kita ada security income dan juga legacy untuk family kita. Semua sebut family. Okay. Memang family sangat utamalah. So kita buat bisnes pun untuk family kita kan. Untuk kesenangan anak-anak kita di masa hadapan. Dan bila kita buat MW, kita ada lebih banyak masa dengan keluarga. Okay, ini anak saya 2 orang. Seorang 16 tahun, seorang 6 tahun. And seterusnya, apa yang saya nak adalah rewards. Semua sebut rewards. Rewards dalam MW sangat luar biasa. Okay, contohnya macam kita hari ini diraikan dengan gemilang sekali. Tepukan untuk MW. Reward MW sangat amazing lah. Sangat amazing. Saya dulu jahit baju cantik pun tak ada orang tahniah kat saya pun. Kan? Tak dapat reward apa-apa pun. Tapi dalam MW kita 3% pun apply raikan kita. Betul tak? Apatah lagi kita mencapai sekian-sekian pin kan? Okey, seterusnya kita bila buat MW kita dapat travel over the world. Travel dengan MW sangat-sangat best. Alhamdulillah saya dah travel lebih 10 buah negara dengan MW. Walaupun sendiri rumah boleh travel. Dan juga MW beri kita pelbagai jenis pendapatan. Bukan satu je, ada banyak. Nanti boleh tanya upline. Okey, itu salah satu rewardnya, naik business class. Travel dengan business class. Ada nak tak naik business class? Nak, kan, best sangat. So kita berpeluang dapat macam ni. Okey, macam mana kami mula? Okey, upline saya datang rumah. Dia perkenalkan saya iron Philips sebab dia tahu saya menjahit, kan? So saya perlukan mesin jahit untuk iron untuk iron baju customer. And then saya dapat bonus RM18 75 sen. So saya kata, okey, ni ada peluang boleh buat income. Tapi saya tak tahu lagi apa peluang seterusnya. So upline cakap nanti datang rumah dia nak cerita sesuatu. Masa dah hantar-hantar tu belum cerita lagi sebab suami saya muka dia garang. Upline saya pun takut nak duduk lama-lama. Okey. So lepas tu saya pergi ke rumah upline untuk belajar marketing plan. Lepas dah tahu tu, saya pun terus bertekadlah nak buat MW dengan serius.
Bila beritahu suami, dia tak berapa support lagi masa tu. Dia tak tahu lagi pasal MW. Tak apa, saya start dulu. Saya pergi dengan upline seminar, pergi dengan upline. Okey, masa seminar saya nampaklah bila ramai speaker yang sharing, dapat buka minda. Saya kata, oh memang sangat MW ni memang luar biasa. Saya mesti cuba sampai berjaya. Kemudian join training, okay, ikut je apa upline ajar. Pergi training, pergi seminar, kelas, buat 3S1M. Siapa tahu 3S1M? Saya semua tahu dah ni. Sharing, sponsoring, service dan meeting. Okay, dan juga demo. So tak banyak formula dia ICU je. Bukan masuk ward ICU, ikut cakap upline. And then, jangan lupa kita untuk refer mentor. Okay, ini kata-kata mentor saya. If you don't change, you will die in this business. So kalau kita nak berada di tahap selesa, nak di zon selesa je, mungkin kita tak akan pergi lebih jauh. Saya memang introvert, bukan introvert biasa je, sangat-sangat introvert. Sebelum MW, saya ni di media sosial tak ada langsung gambar saya. Semua gambar macam-macam lah. Kan, saya ni memang tak suka bergambar lah. Pemalu, pendiam semua. Gambar kahwin saya pun ada 3 keping je. Percaya tak? Orang lain mungkin berbanyak-banyak album. Okay, so saya pemalu, tak ramai kawan. Tapi saya start lah cari kawan. Dan saya mula sahut cabaran upline saya. Upline ajak present, okay, saya buat. Walaupun saya tak pandai cakap, saya cuba. Okay. So kena berani expo di media sosial. Saya dah banyak dah gambar-gambar saya. Kalau tengok Facebook saya, adalah gambar video. Sekarang kita buat video pula TikTok. Okay? Kalau kita tak pandai cakap sebab apa? Kita mungkin kurang ilmu. Jadi kita pergi belajar. Mungkin ilmu kita bahagian lain tak sama kan. Bila kita nak buat MW, kita kena belajar ilmu bisnes MW. So bila kita dah ada ilmu dan kita buat, kita ada experience, InsyaAllah kita boleh bercakap berdasarkan kita punya experience. Dan juga kita percaya pada potensi diri. Upline kita percaya potensi kita. So kita pun mestilah percaya dengan diri kita juga. Dan juga kita percaya dengan ahli-ahli tim kita. Okay, ini saya bina branding bermula dengan Facebook lah. Saya punya follower baru 7.3K di Facebook. Di TikTok 3,300, tak banyak sangat lah. Berbanding saya punya suami saya 53K follower dia. So siapa yang belum follow, boleh follow. Okay. So maknanya tak perlu nak tunggu ramai follower ratus-ratus ribu baru boleh buat MW kan. So kita mula je, buat je. Okay, selain kita gunakan online, kita juga buat aktiviti offline. Okay, kita ada buat demo, pergi jumpa tim, coaching, ada house meeting, dan banyak lagi lah yang macam tu lah lebih kurang kan, maksudnya berjumpa tim kan. Sama ada kalau tak buat masak-masak ke, kita ada macam coaching lah, coaching. Then kita join lah seminar dan meeting. Sebab tu event-event MW semua kita pergi. Kita nak ambil ilmu, kita nak ambil experience kan. Okay, coaching online dan offline. Kalau yang jauh kita boleh online, dan dekat kita pergi jumpa. Sebaiknya kita jumpa. So yang tengah yang berbaju merah tu, kami jumpa tim di Sarawak. Walaupun jauh pun kami pergi. Okay, pencapaian kami. Bermula 2018, start March. So selepas 6 bulan, kami buat sama-sama, kami capai silver producer. 2019 kami capai Platinum dan Founders Platinum. 2021 Sapphire dan Emerald. 2022 Founders Sapphire, Founders Emerald, Diamond dan Founders Diamond. Alhamdulillah. Okey, sekian saja slot untuk saya. Saya perkenalkan pula saya punya partner untuk sharing. Okey, terima kasih for my wife kerana bawa saya ke dalam MW.
So, saya Muhammad Khairi bin Tajuddin, saya seorang budak kampung asal dari Kedah. Memang dari kecil saya bukanlah anak orang berada. Ayah saya kerja sebagai seorang buruh dengan gaji cuma RM300, membesarkan 5 orang adik-beradik. Jadi sejak kecil memang saya telah struggle untuk membantu ibu dan ayah saya. Saya setiap hari pergi sekolah, saya akan jual kuih muih dari mak saya buat, saya jual kat sekolah. Sekolah menengah saya kerja part time. Masuk universiti pun saya kerja part time. Saya belajar rajin-rajin untuk ubah kehidupan saya. Saya ambil diploma, saya ambil degree, sehingga saya berjaya mendapat ijazah sarjana muda. Okay. Saya masuk sekolah asrama penuh, SBP. Kan? Saya masuk college, kan? Kat college saya bukan masuk saja, saya masuk buat sale kat college. Bila saya dah tamat pengajian dengan segulung ijazah sarjana muda, kepujian kelas pertama, maka saya telah menanam satu cita-cita. Sebelum tu memang bercita-cita nak jadi seorang pensyarah. Tapi Tuhan tidak menetapkan saya sebagai seorang pensyarah. Kejayaan pertama saya adalah sebagai seorang tutor. Itu pun tak lama. Kemudian saya kerja customer service. Kerja jawab call. Hari-hari kena marah dengan customer. Jadi saya balik kampung. Balik kampung saya buat apa? Saya ingat balik cita-cita saya nak jadi pensyarah. Saya yang cari pelajar. Pelajar saya yang pertama, inilah, kambing. Saya balik kampung jadi penternak kambing. Buat 2 tahun tak berapa nak menjadi, saya runtuhkan kandang kambing. Saya buat reban ayam. Saya menjadi penternak ayam. Ayam Belanda, ayam kampung, ayam mutiara, itik, angsa, segala mak nenek saya bela. Sebab saya menjadi seorang pecinta haiwan. Apa yang berlaku, income saya tak cukup. Saya nak bayar hutang itu, hutang ini. Kan? Jadi saya kerja sebagai seorang cikgu. Tak dapat jadi lecturer, saya jadi cikgu. Tapi di sebuah sekolah agama rakyat dengan gaji permulaan cuma RM500. Saya malu tuan-tuan dan puan-puan, ada ijazah sarjana muda kelas pertama, hanya dapat gaji RM500 sahaja. Jadi saya telah improve lagi. Saya cungkil potensi diri saya dengan menjadi seorang penulis buku. Memang saya ni minat menulis. Sebelum ni di PWTC ni, memang saya selalu buka bus buku dekat luar setiap tahun, start tahun 2010 di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya jual buku saya sendiri. Saya tulis buku, saya sunting buku, saya terbit buku, saya cetak buku, saya jual sendiri. Penat tuan-tuan dan puan-puan. Semua benda kita nak buat. Tapi tetap tak mencukupi. Kemudian saya menjadi penceramah. Macam mana nak buat buku? Saya dijemput pergi, masuk TV, masuk radio. Kan? Saya menjadi orang yang sibuk. Bila isteri saya ajak saya buat embrace, saya bagi alasan saya sibuk. Adakah betul saya sibuk? Tak sibuk sangat pun sebenarnya. Tapi sebab saya tak mau, saya beritahu saya sibuk. Setiap orang dia ada kesibukan dia sendiri. Dan kita akan sibuk dengan apa yang menjadi priority kita. Betul ke betul? Kalau kita rasa Amway priority kita, kita akan buat Amway. Kalau kita rasa bela kambing itu keutamaan kita, saya akan bela kambing. Apabila saya mendengar penjelasan OPP, Opportunity Plan Presentation daripada upline saya, Founders Double Diamond Salahuddin dan Nur Fauzana, saya memberi peluang kepada diri saya, okey, aku try, aku nak buat. Then Amway become my priority.
Apabila saya telah menjadikan Amway sebagai prioriti saya mula nampak dalam Amway ini boleh mencapai impian saya. Impian saya ni banyak. Nak rumah, nak kereta, nak travel, nak itu, nak ini. Semualah, semua yang tengok, semua saya nak. Saya nak freedom. Saya nak ada banyak masa dengan family dan saya nak apa benda yang dia orang minta, saya boleh bagi. Sebab saya tak nak dia orang ni jadi macam saya. Sebab saya waktu sekolah, bila saya nak beli kasut raya, terpaksa beli kasut sekolah. Sebab kalau beli kasut raya, hari raya boleh pakai. Kalau beli kasut sekolah, raya boleh pakai, sekolah boleh pakai. Dan yang paling menarik sekali dalam Amway ni adalah dia punya reward. Reward dalam bentuk cash dan reward dalam bentuk travel. Sebab saya orang yang suka travel. Dalam Amway kita dihargai 3%, 6%, 9%, 12 sampai platinum, silver, diamond, semuanya kita diraikan. Macam ni, diraikan dengan penuh gilang gemilang. Macam Was saya cakap tadi, dia seorang tailor, tak pernah pun dapat recognition, anugerah, tukang jahit terbaik, tak ada. Saya pun tak pernah bagi recognition kat dia. Jadi saya buat Amway supaya saya boleh recognize my wife. Amway believe in people. Believe in people ni lah yang selalu upline saya duk tekan. Kena percaya kepada orang. Sebagaimana upline saya percaya kepada saya. Why not saya tak percaya kepada diri saya sendiri? Amway, A-M-W-A-Y. Anda mahu wang, anda yakin. Inilah yang menjadi titik tolak apabila Salahuddin tanya saya, hampa nak pergi Dubai tak tahun ni? Macam you all punya upline tanyalah, korang nak pergi tak? European cruise? Nak, semua nak. Saya jawab, saya nak. Kalau you all nak bulan 9 ni, you all boleh capai 21%. Okey, kami fight capai 21%. Yang pertama, Alhamdulillah dapat travel ke Dubai. Sepanjang kami kahwin, saya tak pernah bawa dia pergi honeymoon travel mana. Tapi dalam Amway, tiap-tiap tahun honeymoon. Tahun yang kedua dapat pergi ke Sydney. Dapat pergi tapi tak pergi sebab waktu tu ada COVID. Tapi Amway tak apa, tak boleh pergi, dia bagi duit. Tahun yang ketiga dapat pergi ke negara yang paling jauh dalam hidup saya, Alaska. Alaska dekat Amerika. Pergi honeymoon lagi, naik cruise. Sebab tu bila Mr. Jason tunjuk cruise tadi, saya excited balik. Memang saya excited dengan pelayaran ni, saya suka. Kemudian tahun 2022 dapat pergi Istanbul. Tapi 2 minggu lagi nak pergi, tak boleh, kena cancel. Sebab ada pengoboman di Istanbul. Tapi tak apa, Amway bagi CIL. Kita orang pergi ke Switzerland. Dapat pergi dengan downline, dapat pergi dengan upline, dapat buat video Hindustan kat sana. Kemudian, my first diamond invitation to Athens and Santorini. Tempat yang sangat cantik. Tapi sekarang ni kalau you all offer pergi Santorini, berani tak? Sebab baru ni ada gempa bumi. Okey, kemudian dapat pergi ke Paris. Amway pandai pilih tarikh. Dia pilih tarikh hari raya. So kita beraya di Paris. Bawa semua nasi impit, rendang, ketupat, pergi berhaya dekat Paris. Ada seorang kawan saya, dia belajar dekat London. Saya singgah London. Saya bawa seronding kat dia, ni hadiah untuk orang Malaysia. Dia menangis sebab 3 tahun tak makan seronding. The next diamond invitation to New Zealand. New Zealand ni cantik. Lepas Switzerland, New Zealand, 2 negara yang cantik bagi saya. Boleh naik helikopter,
duduk atas salji. Dan ada satu lagi pengalaman yang membahayakan, nanti saya tunjuk. Okey, kemudian yang best lagi dapat travel dengan family. Saya bawa anak saya 2 orang ni, yang kecil ni dengan kakak dia. Dan dapat pergi Osaka. Kan. Tuan negara kecil-kecil dah dapat pergi travel. Saya kecil-kecil dulu main kot Changlun je. Okey. Kita tak mampu mengubah dunia, tapi kita mampu mengubah diri kita. Inilah saya yang wife kata cengeng sangat tu. Mana ada cengeng, kan manis rupa dia. Kan, saya waktu ni memang obes. Saya rasa macam give up, tak dapat apa yang saya nak. Tapi saya bagi peluang untuk mengubah diri kita, maka dunia saya berubah. Saya tengok gambar saya macam takjub sikit lah. Handsome juga aku ni. Okay, everyone can transform. My wife, dia pun transform. Daripada seorang yang introvert, dah pandai bercakap depan orang. Tadi saya takut dia lajak. Muncul dia berhenti tengah-tengah. Okay, behind the successful woman, there's a man. Tepuk. Kalau saya tak angkat, siapa nak angkat? Okay, dia start dengan mindset. Mindset berani berubah, berani cabar diri, berani buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Inilah perkara yang saya tak pernah buat, wife saya pun tak pernah buat. Tapi dekat New Zealand dia kata, abang, jom kita main skydiving. Skydiving saya nak cakap tak nak kan malu. Okey, skydiving. Kalau skydiving ni macam ramai orang ambil ni, penuh lah kot. Kalau penuh, dia nak ambil bungee jumping. Bungee jumping lagi gayat. At least skydiving ni ada orang teman kita kan. Tapi tak apa, saya teman dia. Saya teman dia untuk terjun dari 15,000 aras laut. 15,000 kaki aras laut. Okey, kita saksikan video ni. Hello all my friends, challenge yourself. Try something adventure. Tanpa keberanian, mimpi tidak akan menjadi kenyataan. Okey. You all tengok tadi gayat tak? Siapa rasa gayat? Tepuk gayat. Buat Amway gayat tak? Buat Amway gayat juga. Antara buat Amway dengan terjun tadi, mana lagi gayat? So Amway tak gayat lah. Sebab terjun tadi lagi gayat. So sebagai hadiah kepada wife saya sebab dia berani terjun, saya hadiahkan dia sepasang kasut dari New Zealand. Sebab waktu dia terjun tu, kasut dia jatuh. Tapi tak apalah, Amway bagi duit. Terima kasih Amway. Kehidupan kita ni seumpama mengayuh basikal. Kalau kita nak stable, kita kena sentiasa mengayuh. Kalau kita berhenti kayuh, kita akan terbalik. So nak berjaya dalam Amway ni, kita hanya perlu terus buat, ulang balik sampai you all berjaya. Tak ada orang yang gagal dalam Amway ni. Yang ada hanya orang yang berjaya atau orang yang berhenti. Kalau berhenti, tak berjaya lah. Kalau teruskan buat,
sekurang-kurangnya you all akan capai diamond. Siapa yakin dia akan capai diamond? Angkat tangan. Hopefully you all will be the diamond for the next day. So, kita tak mampu mengubah dunia, tapi kita mampu mengubah diri kita sendiri. Jika kita berjaya mengubah diri kita, dunia kita akan berubah. See you at the top. Alright, ladies and gentlemen, once again a round of applause and thank you very much to Founders Diamond, Naziatul Soleha dan juga Khairi Tajudin.